Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, muka surat 34 baris ke-9 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi syekhina fid darin. Sudah sini layak dah kan dia. Saya cepat sikit. Ya salam. Tak boleh depan duduk belakang. Dan sekiranya jikalau dikekal oleh Allah Ta'ala dengan taufiknya, kalau dia Allah Ta'ala kekal dengan taufik dia dan kurnianya kurnia Allah bagi engkau akan hal yang demikian itu, sekira jikalau dikekal oleh Allah Ta'ala dengan taufik kekuatan di atas buat taat dan kurnianya bagi engkau akan hal yang demikian itu atas tadi, daripada musyahadah kepada Allah, fanok semua perkara tu nampak Tuhan saja. Kalau Tuhan beri taufik dikurnia pada kamu, kekal benda tu kamu nampak hingga jadi terlupa dan hilang daripada engkau, yakni perkara-perkara lain. Melihat kepada makhluk, lihat pada Allah, menyaksi akan Allah pada sekalian yang maujud. Artinya hilang pengingatan pada mati engkau, pada mata hati engkau, dan pada ihsas panca indera. Pendapat ni, ihsas hak kita mendapat dengan panca indera, mata, telinga, ihsas panca indera engkau yang zahir dan yang batin akan tiap-tiap suatu yang lain daripada Allah Ta'ala, hingga diri engkau tiada engkau ingat melainkan Allah Ta'ala jua yang engkau ingat, maka dinamo akan hal makrifat engkau akan Allah Ta'ala seperti demikian itu dia panggil baqa'u billah. Kekal dengan Tuhan semata-mata. Artinya kekal pengingatan hati akan Allah Ta'ala dan kekal lupa pengingatan hati akan yang lain daripada Allah Ta'ala. Kekal dia ingat ke Tuhan saja, kekal hilang ke ingatan pada hak lain daripada Allah. Dan jika berkekalan hal yang demikian itu dinamo akan dia sakrun. Apa sakrun? Artinya mabuk. Orang yang mabuk, orang mabuk rindu, mabuk cita kita pun sebut. Dan jika hilang ia daripada engkau pada setengah ketika, maka dinamakan dia sahwun, hilang waktu-waktu ketika. Dan bagi makrifat itu beberapa nama dengan nisbah daripada maqamat, maqam kedudukan dan ahwal, yakni kelakuan orang yang arif. Dan bagi yang demikian itu beberapa dalil yang ada tersebut dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan asar sahabat. Kalau kita rajin dah cari pula situ. Dan lihat olehmu dalam sekalian itu jika engkau kehendak. Kalau mu rajin nak tengoklah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala faslun fil imani, ay hadza faslun fi bayanil iman. Ini suatu fasal pada menyatakan makna iman dan barang yang berkaitan dengan dia dengan iman. Bermula makna iman pada lughah, pada bahasa. Apa dia iman pada bahasa? At-tasdiqu mutlaqan, artinya percaya hati semata-mata dengan khabaran, dengan berita.
dan dengan orang yang mengkhabarkan, orang yang datang ke berita pada kita. Tu dia panggil iman tasdik mutlak, membenar semata-mata. Dan telah muwafaqat, telah sepakat segala ulama yang muhakkikun daripada Asy'ariyah, yakni pengikut bagi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Nama apa dah? Ali bin Ismail dah. Imam Asy'ariyah tu kita ada sebut dah. Dan Maturidi, Imam Abu Mansur Maturidi, dan ulama yang lain daripada mereka itu. Tu orang panggil ulama-ulama muhakkikun. Daripada fuqaha dan muhaddisi, fuqaha orang faqih, orang alim dari fiqh. Mana dia? Fuqaha. Main sana. 2 minit. 2 minit main sana. Jangan siap-siap main kada itu ya. Fuqaha dan muhaddisin, orang faqih. Dan muhaddisin, dia orang yang mahir dalam ilmu hadis. Akan bahawasanya sya'an, makna iman pada syarak itu iman pada lughah, iman pada syarak pula. Tasdiqul qalbi billahi ta'ala wa bi rasuli sallallahu alaihi wasallam. Membenar hati akan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Wa bima ja'a bihi min indillahi. Nazri tanda. Iman pada syarak itu tasdiqu qalbi billah. Jumpa tak Nazri? Tasdiqu qalbi billahi ta'ala wa bi rasuli sallallahu alaihi wasallam wa bima ja'a bihi min indillahi ta'ala mimma ulima minad dini bid darurah. So jamai tu meja sini. Dah sini juga. Semenek lagi dah sini. Ya. Boleh dipanggil. Semenek lagi. Nih, kali terakhir ni. Kalau flight agak, flight panggilan yang terakhir. Tak apa juga, flight terbang flight. Terbang flight nyanyo. Tasdiqu qalbi billahi ta'ala wa bi rasuli sallallahu alaihi wasallam wa bima ja'a bihi min indillahi ta'ala mimma ulima minad dini bid darurati. Artinya iaitu percaya hati dengan wujud Allah Ta'ala. Itu kata iman. Hati kita ni nampak akan wujud Allah, hati percaya. Dan dengan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan hukum yang mendatang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan hukum daripada Allah Ta'ala. Daripada hukum yang diketahui akan hukum daripada agama dengan mudah, tidak susah. Mimma ulima minad dini bid darurah, barang yang diketahui daripada agama dengan mudah. Hukum yang diketahui akan dia daripada agama dengan mudah, yakni apa maksud kata mudah? Tiada berkehendak kepada dalil. Itu kata mimma ulima minad dini bid darurah, iaitu awak diri.
Seperti sembahyang 5 waktu. Awak ni lagi minta mari awak ni. Seperti sembahyang 5 waktu. Seperti sembahyang 5 waktu. Dan puasa Ramadan. Tak mau ke dia apa ni? Jangan saya. Sembahyang 5 waktu itu bagai hak diketahui dari agama. Dan puasa Ramadan, hak tu pun bagi hak kita tahu daripada agama. Dan memberi zakat, bayar zakat pada asnah dia. Dan mengerjakan haji, iaitu menunaikan haji. Jadi 4-5 perkara ni orang hak tidak berimeh pun tahu. Kewajipan dia ni dia panggil mimma ulima minad dini bidarurah, bagai yang diketahui dalam agama kita secara mudah, tak perlu nak ngaji tinggi-tinggi bererti. Bermula ini qaul, ini pandangan ni, tasdiqu qalbi billahi ta'ala wa bi rasuli wa bima ja'a bihi min indillahi ta'ala mimma ulima minad dini bidarurah ni. Bermula ini qaul, iaitu yang terlebih rajih. Inilah pandangan kuatnya daripada segala qaul yang lain dibanding pandangan orang lain, iaitu keadaan hakikat iman itu basit, iaitu apa dia? Ibarat daripada tasdik hati jua. Membenarkan hati saja. Ada pandangan kita. Ini pandangan hak rajih daripada segala qaul yang lain, iaitu keadaan hakikat iman itu basit. Bagaimana kata basit tu? Ibarat daripada tasdik hati jua semata-mata. Kita hati itu percaya beriman, hati itu tak benar ke Nabi, hati itu tak benar ke Allah Ta'ala, beriman. Nak pada membenarkan. Batu Abu Talib tu ada khilaf lagi. Setengah ulama kata selamat pada mengaku pok darah Nabi SAW, sebab hati dia tu ada membenarkan Allah. Cuma di atas muka dunia dah dipanggil Islam lah, dan dia tak mengucap. Bermula ikrar dengan 2 kalimah syahadah. Bermula mengaku dengan 2 kalimah syahadah, iaitu syarat bagi melaku akan hukum Islam di dalam dunia jua. Mengaku tu nak memperlakukan Islam di atas muka dunia saja. Daripada mana? Daripada mempusaka. Nak boleh pusaka tu kena Islam. Dan sah berkahwin dengan dia, dengan seorang itu, kena Islam. Dan dituntut akan dia seorang dengan semaya sebab Islam. Dan zakat, orang kafir tak ada wajib zakat. Kan mak marah, Islam bayar zakat, kena bayar cukai. Lepas tu zakat kasih bayar, cukai kasih bayar. Mudah hidup. Nak bayar lah. Tu bagi nak menghidupkan ekonomi. Dah kita kaya, ada duit, ada lebih. Nampak kata tu. Dalam agama kita awal lagi dah, orang kaya ni lebih harta dia, ada orang miskin. Asnah sabilillah. Dan dituntut akan dia dengan sembahyang dan zakat, dan sah sembahyang di belakangnya, sebab dia Islam lah. Kalau dia kafir tak sah. Dan di atasnya boleh kita nak sembahyang di atas dia, maksudnya bila dia mati kak, kita nak sembahyang di atas dia boleh. Dan ditanam di dalam kuburan orang Islam. Apa? Sebab dia Islam mengucap kalimah syahadah lah. Kerana tasdik, kerana membenar hati itu
pekerjaan yang tersembunyi. Sebab bagi dalil tak ada siapa yang tahu, maka kena menzahirkan dengan kalimah syahadah. Jadi bila seseorang telah menzahir dengan kalimah syahadah, maka kita kena kata dia ni orang beriman, walaupun dalam dia tu kita tak tahu hakikat dia. Pekerjaan yang tersembunyi yang berkehendak ia iman, pekerjaan yang tersembunyi ni kepada alamat yang menunjuk atas alamat tersebut. Cuba kita lah tanya, mung budak nak mengaji tafsir? No. Tak ada nampak pun nak mengaji. Mana? Bagi dia. Tak nampak nak mengaji. Kita pun tahu mana. Allah moting masuk, tak masuk. Misal peraturan dia tak ada tu. So buat gitu, buat aku lain. So buat gini, buat aku lain pula. Yalah, kau nak ngaji, kena berhenti ayat awal. Misal ya ada alamat. Orang beriman pun sama. Kalau betul iman kan, mengucap itulah alamat. Yang berkehendak ia kepada alamat yang menunjuk atas alamat itu. Ya supaya hok tueku duk kecek lah ni lah. Siapa dia taksi pada bahasa Malaysia ni, tak hidup dalam Malaysia lah. Taksi pada bahasa Melayu. Patut hok tak reti tu pun tak hidup Malaysia dah. Kalau kita baru lagi, baru tak ada alamat patriotik tu, tak ada. Kasih pada negara tu tak ada. Nampak orang Bangla lebih kasih pada negara. Apa? Dia waktu boleh kecek Malaysia, boleh kecek Melayu, duduk 2-3 bulan. Mung duduk 20 tahun kau turun sini dah, boleh kecek Melayu lagi. Ya Allah kamu ni. Kalau mereka misalnya duduk pakai dengan mereka pun tak tahu. Jiwa patriotik tu tak nampak. Apa? Tak kira sama Melayu. Macam tengok Cina Kelantan ni. Pekak kecek Kelantan, kecek Melayu kita. Lebih pada orang Kelantan. Orang Kelantan kecek ilik. Saya tak makan lagi. Tak makan lagi. Tengok Cina Kelantan. Awal lagi. Ni nusuk kecek Melayu tu erti. Mana kata kasih ku negara? Tak ada alamat dia panggil. Ya semua perkara dia ada alamat. Ya semua perkara ada alamat. Orang nak marah dia ada alamat dia. Merah dia lah tu, nak marah tu. Ya tu nak meletup lah tu. Uji banyak lagi kak, kena uji banyak lagi kak. Meletup tu meletup. Yang meletup siap, yang meletup. Orang nak marah ni yang meletup siap lah. Semua ada alamat. Jadi iman tu ya ada alamat dia tu. Kata beriman ke Tuhan tu mengucap supaya sah bergantung hukum Islam atas seorang. Apa nak? Bermula alamat seorang itu beriman mana? Iaitu ikrar dengan lidah dia, mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu. Habis itu. Dan telah berkata satu kaum yang muhakkikun, ulama lain pula, dia kata apa? Setengah daripada mereka itu imamul a'zam. Setengah daripada puak muhakkikun ni imamul a'zam. Siapa yang nama dia? Duduk mana? Duduk Gua Musa ke? Budak tu duduk mana? Duduk Gua Musa? Pukul 2 tak ada lagi. So main selalu kan? Tak payah masuk main selalu. Main selalu tak perlu nak pakai sebel, nak cari buah tasbih, nak cari ridak. Tak payah tu masuk main selalu. Kalau pergi ni, kalau dah Islam pergi ni, bawa nak siapa, balon tentera bantu dan telah berkata satu kaum yang muhakkikun, setengah daripada mereka itu siapa dia? Puak muhakkik ni
iaitu Imamul A'zam Abu Hanifah. Habis dah perang ni. Orang bagi harta ghanimah dah ni. Lagu mana ni? Boleh ambil juga ke tak harta ghanimah ni? Apa tak tahu, tak boleh lah. Bukan habis dah perang. Harta ghanimah ni bagi orang mari perang lah. Orang mari nak ambil harta ghanimah tak boleh dah. Boleh tak dah. Memang tak boleh harta ghanimah. Orang tak mari perang ni. Akan molek sebab style dia dah lah ni. Mayat begitu style dia. Ikut sunnah Nabi, dia baca hadis mana? Setengah daripada mereka itu Imamul A'zam Abu Hanifah, dan satu jemaah daripada Asy'ariyah. Ini ada satu kumpulan ulama daripada Asy'ariyah akal bahawasanya ikrar dengan dua kalimah syahadah iaitu juzuk iman, bukan ia syarat bagi memperlakukan akal hukum Islam jua. Dahsyat lagi. Maksud kata kalau tak mengucap kalimah syahadah tak dikira ke iman, bukan syarat bagi nak memperlaku seorang itu Islam. Kata dulu dia panggil syarat imannya dalam ni. Syarat pada nak sah memperlakukan dia tu cara orang Islam apa? Iaitu mestilah dia mengucap. Sekarang kan tak mengucap, tak boleh memperlakukan dia dengan cara orang Islam. Itu pandangan dulu. Hak sekarang ni mengucap tu sendiri juzuk sebahagian daripada iman tu. Biar faham. Dengan makna tak ada mengucap, tak ada dah sebahagian daripada iman. Dan bukan ia mengucap tu syarat bagi sah iman pula. Ia kena diri juzuk dia, rukun dia tu. Seperti barang yang berkata akal barang oleh setengah daripada mereka itu ulama. Artinya apa? Artinya bahawa sungguhnya hakikat iman itu murakkab. Artinya apa murakkab? Bersusun antara ikrar, pengakuan dengan lidah, dan tasdik dengan hati. Kena ada kedua-dua. Ni apa setengah ulama ni berpandangan sebegini ni, ini melihat kepada keadaan dia. Ni masa ngaji Tirmizi hak dengan Maulana, dia ada hurah hak ni. Dia setengah ulama dia mentakrif iman tu sekadar dari hati. Ada kata kena takriru bil lisan. Kenapa? Kerana keadaan di zaman dia tu. Sehingga ada yang menyebabkan terpaksa dengan mentakrifkan dengan iman tu iqrar, mengaku dengan lidah, dan kena tasdik dengan hati. Dan telah berkata lagi segala khawarij dan ilaf dan Abdul Jabbar daripada Mu'tazilah bermula hakikat iman iaitu segala jenis taat sama ada ia fardu atau sunnah. Tu lebih lagi lah pokok ni Sidela. Dan telah berkata Jubai dan anaknya Mu'tazili, Mu'tazilah. Allahu Rabbana ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. اللهم انفعنا ما علمتنا وفقهنا في الدين ربنا. الحمد لله رب العالمين.